Hai semua, newbie selalu tanya, saham ke kripto? Pertama, risiko. Saham lebih stabil, risiko rendah ke sederhana, kripto pula risiko tinggi, volatility ekstrim. Kedua, faktor penggerak harga. Saham digerakkan oleh ekonomi atau prestasi syarikat. Kripto digerakkan oleh teknologi, sentimen atau hype komuniti. Ketiga, tempoh strategi. Saham sesuai untuk long term, ada didin asas kukuh. Kripto lebih ke trend pantas atau active trading. Keempat, pemilikan. Bila anda beli saham, anda jadi pemilik syarikat. Kripto hanyalah aset digital, bukan equity. Kelima, rujukan data. Saham ada laporan kewangan resmi. Banyak token kripto tiada fundamental yang jelas. Nasihat saya, gunakan platform sah berlesen bila labo jangka panjang. Faham instrumen, bukan kejar instrumen. Terima kasih. Trade smart, bukan trade emosional.